Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung suratul Baqarah 249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. غلبت
fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Ayat 249 masih lagi mengkisahkan kisah awal peperangan di antara Talut dan Jalut, di mana pada bulan yang telah lalu kita telah membahaskan ayat berhubung dengan bantahan kepimpinan Bani Israel, golongan Al-Malak yang punya kedudukan dalam masyarakat. Mereka telah membantah perlantikan Talut sebagai pemimpin yang akan mengepalai peperangan berhadapan dengan Jalut di bumi Palestin. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi mereka, Nabi Samuel alaihi salam, menyatakan bahawa Talut dipilih Allah ilmi wal jismi, kerana Talut memiliki ilmu, terutama ilmu di bidang peperangan, dan jismi, tubuh dia sihat elok untuk mengepalai peperangan itu. Bagaimana setelah mereka diyakinkan juga dengan kisah tabut yang menjadi milik mereka satu waktu dahulu, tetapi dirampas oleh tentera Amalikah itu, mengambilnya. Lalu akhirnya mereka semacam tidak mampu lagi, yakni tentera Amalikah ini tidak mampu lagi untuk menyimpan tabut itu. Kita sebut dah peti itu. Lalu akhirnya mereka ikat pada sebuah kaldai. Lalu kaldai itu dilepaskan, dan bagaimana akhirnya kaldai yang membawa tabut itu berhenti di hadapan rumah Talut. Dan gembiralah Bani Israel, kerana di dalam tabut itu kita dah sebut bulan lepas, antaranya ada serpihan kitab Taurat. Kemudian papan kitab Taurat. Saya dah baca dalam surah Taha bagaimana Nabi Musa menghempas akan papan itu ketika melihat kaumnya sesat, ketika dia bermunajat di Tur Saina, kembali membawa kepingan-kepingan luh itu. Lalu dia marah dan dia hempas ke tanah, pecah. Maka serpihan itulah duduk dalam tabut itu yang disimpan. Kemudian dalam tabut tu ada tongkat Nabi Musa. Tu kita dah baca bulan lepas. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, seronoklah mereka kerana tabut itu dibawa dalam peperangan menentang Jalut. Dan baca dah bulan lepas,
Sifat tabut tu fihi sakinatum mir rabbikum. Tabut tu bila dibawa adalah 2-3 orang yang pikul, maka apa jadi? Allah curahkan sakinah. Tu ayat bulan lepas. Ketenangan. Oh, so rasa tenang aja, tak payah hisap rokok. Rasa tenang aja bawa tabut tu. Itu Allah sebut sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Kita dah baca bulan lepas bagaimana ketenangan itu menambahkan keyakinan mereka kepada Talut, yang asalnya mereka goyah kerana Talut tidak punya apa-apa, kerana mereka menilai kepimpinan dengan harta benda. Ilmu mereka tak peduli dah. Siapa boleh tabur banyak, dialah pemimpin. Lingkup jawab dia. Tuan-tuan, saya dah baca ayat-ayat tentang perkara itu. Baik, malam ni kita mula masuk sifat peperangan itu. Allah memulakan kalam. Falamma fasala Talutu bil junud. Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya. Start keluar dah. Semua dah puas hati. Tabut pun ready dah untuk dibawa, untuk datang ketenangan dalam peperangan. Maka siap mereka mula bergerak melintasi padang pasir yang luas dalam panas terik. Itu dalam tafsir. Baik. Ketika mereka start bergerak, tiba-tiba Talut berkata, Innallaha mubtalikum binahar. Iaitulah, berkatalah ia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Itu dia ujian. Tengok ya ayat. Allah kata, qala, berkatalah Talut, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum. Ada dua saya nak pertekankan pada fasa ini, iaitu yang pertama, macam mana dia boleh tahu Allah yang bagi ujian sedangkan dia bukan Nabi? Sebab kalam dia, innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah menguji kamu dengan nahar. Nahar mufrad, sebatang sungai. Jamak anhar, sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Bila baca ayat syurga, mesti jumpa ayat tu. Mengalir di dalam syurga itu akan beberapa batang sungai. Allah sebut dengan jamak anhar. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan sungai air jernih, air putih. Beberapa batang. Bukan 4 batang aja. Itu nama sungai itu. Kita tak tahu berapa batang sungai susu. Kita tak tahu berapa banyak sungai madu. Kita tak tahu berapa banyak sungai arak. Itu cerita dia. Anhar jamak, nahrun nahar mufrad. Maka pertama, macam mana dia boleh kata begini sedangkan dia bukan Nabi? Maka mufassirin kata pertama,
berkemungkinan pertama ni yang paling kuat, Nabi Samuel beritahu dia. Nabi Samuel bagi tahu dia, ni Allah bagi tahu aku, kamu akan diuji dengan sebatang sungai. Satu. Pandangan kedua adalah ilham yang Allah beri kepada Talut. Sebab mereka tahu dalam perjalanan panas terik itu mereka akan melalui sebatang sungai. Dalam perjalanan nak bertempur dengan Jalut di bumi Palestin. Ini riwayat. Bertempur di bumi Palestin. Makanya dia tahu bahawa sebatang sungai itu kita akan lalu. Hamka tulis sungainya jernih. Nama sungainya Sungai Jordan. Ini pandangan Hamka. Ada yang menyebut nama itu tidak penting. Benar. Quran tidak mementingkan benda-benda seperti itu. Nama sungai, nama pemuda Al-Kahfi, tak tahu pun tak apa. Yang penting apa cerita dia. Yang penting ialah Allah menjadikan sungai itu satu ujian. Tuan-tuan muslimat, kenapa dalam ayat awal ni Allah sebut innallaha mubtalikum, disebut kalimah ibtila. Dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah Al-Quran, bila kita sebut ujian, dia datang dengan dua istilah. Pertama kita panggil ibtila. Kedua kita panggil fitan, dari kalimah fitnah. Baik, apa beza? Bila kita sebut ibtila, ujian, ia merujuk kepada ujian yang Allah kenakan pada individu. Itu dia panggil ibtila. Mana dalil? Kita baca dah juzuk 1. Kalau tak silap ayat 124 Al-Baqarah. Kita baca dah juzuk 1. Nak sebut ibtila, maksud dia ujian individu. Ayat dalam suratul Baqarah juzuk 1, iaitu ayat 124, itulah dalil ibtila merujuk pada ujian individu. Seorang-seorang Allah bagi. Dalil wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-ayah. Kita baca dah tu 124 Al-Baqarah. Kata Allah, dan sesungguhnya wa idzibtala, ibtila, ujian. Lepas Allah sebut wa idzibtala, Allah sebut Ibrahim. Itulah dalil bila kata kalimah ibtila merujuk ujian terhadap individu. Masing-masing Allah uji. Kesusahan, kesihatan, rezeki, macam-macam. Itu dia panggil ibtila. Nabi Ibrahim Allah sebut wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ibtila bikalimatin. Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa perintah. Diperintahkan dia
membawa Hajar dan Ismail daripada bumi Iraq, bawa pergi ke kota Makkah, lembah yang tak ada sebarang tumbuh-tumbuhan, yang ada hanyalah tapak Kaabah, yang ada Bukit Safa, Bukit Marwah, padang pasir melaut. Tinggalkan anak bini di situ, pergi ke Filistin, jumpa anak abang dia Nabi Lut, bergabung untuk berdakwah. Ujian tu. Tinggal isteri Hajar, Ismail masih baby. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Itu ibtilah. Diuji dia, sembelih anak sendiri. Allah. Ini dia panggil ibtilah. Semua kita rasa ibtilah. Kesempitan wang, pinjam kat jiran, itu ini, Allah uji. Biasalah, tu nama dia hidup. Rokok orang curi, tu bukan ibtilah, tu nak mampui. Tuhan, muslimin, muslimat, itu ibtilah. Satu lagi dipanggil fitan. Daripada kalimah fitnah. Fitan ni dia lebih besar dari ibtilah. Fitan ni dia kena pada semua. Sama ada kamu memilih yang benar atau memilih yang tidak benar. Satu katalah, satu ucapan ataupun satu perbuatan yang semua kita tengok, lalu akal berfikir, dia ni betul ke ni? Dia cakap ni ada dalil ke? Satu pihak tak tanya dah, ikut terus sebab dijolok dengan harta benda. Satu pihak dia fikir tak betul dia ni, merepek dia ni, dia tolak. Itu dia panggil fitan. Dalil awal Al-Ankabut. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nampak? Wahum, hum jamak, makna semua. La yuftanun. Allah tak sebut ibtilah, Allah sebut yuftanun, fitan. Semua. Lalu Allah kata, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Tengok awal ayat 2, ayat 3 suratul Ankabut. Allah kata dengan ujian itu, dengan fitan itu, Allah tahu siapa yang sodaku, siapa yang benar, siapa yang betul. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah juga tahu siapa pembohong, siapa pendusta. Itu dia panggil fitan. Kita dua-dua kena. Semua kita menghadapi dua ujian ini. Ibtilah individu, kena tak? Kena. Fitan secara keseluruhan, kena tak? Hembela. Cuma tambah kena kencing. Tu lah. Kena. Kena dalam bentuk fikir. Betul ke ni? Allah sebut dah. Dengan fitan yang aku bagi, mailah siapa pun bercakap, kononnya bagian. Lalu Allah kata, aku tahu siapa yang sodaku, siapa yang benar, dengan menolak pembohongan itu. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan aku tahu siapa pendusta yang ikut orang kaki dusta ini. Itu Arab panggil fitan. Beza no? Beza. Ibtilah
confirm individu. So kita kena dua-dua. Guna akal, fikir elok-elok. Dua-dua tak boleh elak. Ibtilak kena, fitan pun kena. So ada akal, iman, takwa, gabungkan fikir. Betul ke dia ni? Atau dia ni pembohong sepanjang abad? Kita boleh fikir dalam bentuk akal fikiran kita. Maka itu dipanggil fitan. Beza. Baik. Ayat ni, qala innallaha mubtalikum, ibtila. Allah uji setiap kamu sorang-sorang ni. Allah uji binahar, dengan sebatang sungai. Binahar, ada harfun ba sebelum nun, menunjukkan betul-betul sungai. Cuba bayang, tengah panas berjalan jumpa sungai. Kita ingat kecil punya ujian. Sebab Talut kata apa? Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum air sungai itu nanti, dia bukan tentera aku. Sudah. Kita ingat main-main ke? Kita punya tunggu maghrib bulan puasa. Bagus punya kat masjid. Dengan ayak ni tak usah cakap lah, buka puasa. Segala jenis air jak tu berayak. Air Bandungnya, air Limau, tu lah air bateri lah tu dalam kereta. Semua ada. Tiba-tiba dibuat pengumuman. Tah tu imam, tu ketua mana buat pengumuman, jangan minum air ketika azan dilaungkan. Barang siapa yang minum, keluar dari qaryah ini. Sudah. Kita kata ini tok ketua nak mampus ke? Ingat main-main, tekak dah nak putus, tiba-tiba dia tak bagi minum. Sikit punya ujian. Kita balas lagi, nama kita dipotong daripada anak qaryah. Sikit punya haru. Kita boleh bayang tak? Satu macam punya feeling. Talut kata, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa minum air tu, bukan tentera aku dah. Dahlah tentera tak banyak, 4-5 ribu aja. Nak hadap si Jalut yang tentera ramai. Hai tuan-tuan, kira lepas buka puasa, tahan tu, tak isap rokok. Saya ingat mati dia. Kawan kaki rokok, lepas buka puasa buat warak, menggigil tepi tiang tu. Kita duit ingat dia berzikir. Menggigil. Rupanya menahan diri, tak mau isap rokok. Sebat. Dia balas rupa tu lah. Bayang kalau kita bawa lari rokok dia. Dia tak tahulah apa perasaan dia. Bayangkan tentera Talut. Alamak, dia kata, kita dah lah duduk padang pasir, jumpa air sungai, sungai pula jernih. Dia keluar arahan apa ni? Sampai tak boleh minum pula dah. Dia mula, apa ni? Pengajaran apa? Dalam peperangan, taat pada arahan pemimpin tentera wajib. Ini menguji kesetiaan. Bukan cerita kecil. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu minni. Barang siapa yang tidak minum, tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikut aku. Siapa minum, falaysa minni, bukan tentera aku dah. Siapa yang tak minum, tentera aku.
Talut pun kesian juga. Talut pun ada hati perut. Allah cerita, illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Talut kata beginilah, kecualilah siapa yang minum ghurfatan biyadih. Ghurfah makna satu cedok. Ghurfatan biyadih, tangan. Makna satu cedok, hirup dah. Ada hati perut juga Talut. Duk tengok tentera tarik muka dah. Mampuih lagu ni bang, weh, dia kata, akan tak boleh minum sikit? Okey, kata Talut, boleh minum ghurfatan biyadi. Siapa yang minum satu tapak tangan, okey, tentera aku. Siapa yang tak minum langsung, tu lagi power. Boleh bagi Tan Sri kat dia. Siapa yang minum, okeylah. Dalam tafsir sebut pecah dua, pecah tiga. Pertama, mereka yang tak minum terus. Yang ni darjat dia tinggi. Kedua, mereka yang ghurfatan biyadih, yang minum ghurfah, satu cedok tangan sahaja, melepaskan dahaga. Nombor 3, tu dia ayat. Fasharibu minhu illa qalilam minhum. Maka majoriti mereka meminum juga air dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Sampai cross sungai itu, majoriti, Allah sebut dengan fasharibu, jamak. Majoriti mereka, minhum, dari kalangan mereka, fasharibu, minum sepuas-puasnya. Talut kata apa? Ghurfah. Nampak tak ujian? Bukan senang nak hadapi musuh. Diuji oleh Allah. Sudahlah kelengkapan tak banyak mana. Sudahlah peringkat awal macam tak setuju dengan Talut. Akhirnya setuju. Bergerak, siap dah, naik semangat, bawa peti tabut tu, tenang jiwa. Dah tak boleh minum pula dah. Tak boleh merokok tu biasalah. Tak boleh minum. Tengah padang pasir, panas, tiba-tiba jumpa air, tak boleh minum. Kacau. Talut rasa simpati. Okeylah, ghurfatan biyadih, satu cedok cukup. Allah kata, fasharibu minhu illa qalilam minhum. Maka majoriti meminum dari air sungai itu sepuas-puasnya. Tengok-tengok, lupa dah yang Talut habaq tadi. Mereka tak peduli dah. Itulah perangai manusia. Dia ingat sat aja, lepas tu dia lupa. Dia tak ingat dah arahan, dia tak ingat dah larangan. Tu ujian juga. Lalu mereka terjun. Bukan kata minum, sungai lebar, sungai Jordan tu jernih. Mereka buat pertandingan berenang, mampu merenang dengan segala jenis kuak lintang. Kuda turun gosok gigi kuda, segala jenis mereka buat. Talut melihat dengan pandangan yang cukup kesal. Kenapa? Kerana abang dah. Siapa yang minum sepuas-puasnya, automatically gugur sebagai prajurit aku. Tak layak menjadi tentera aku. Samalah seperti yang dibuat oleh pimpinan Islam yang haibat. Azan 8:41. Bismillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'ala La haula wala quwwata. hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ati Muhammadan. Muslimin dan muslimat, demikianlah saringan anggota tentera yang dibuat oleh Talut berdasarkan ujian terhadap sebatang sungai. Siapa yang melepasi ujian itu, dialah tentera sejati yang bersama dengan Talut menghadapi Jalut. Begitulah juga yang pernah dibuat dalam sejarah peperangan salib. Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu ta'ala, daripada bangsa Kurdistan ini, orang Iraq berbangsa Kurdish. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang berhadapan dengan Richard berhati singa, Richard the Lionheart, yang datang daripada England menghadapi Salahuddin. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi akan menapis tenteranya, memilih yang duduk di barisan hadapan. Ada cara dia memilih, iaitulah di malam hari Salahuddin Al-Ayyubi akan menyusup masuk, memeriksa khemah-khemah tentera dia. Dia cek, dia intai tengok.
nyala lampu kedua pagi, 3 pagi, tengok tengah tahajud, dia angguk, dia cam khemah. Dia masuk satu khemah, tengok tengah duduk atas tempat katil, tengah baca Quran, pukul 3 pagi, dia cam khemah. Tengok tak ada atas katil, rupa dah jatuh bawah katil, mimpi jumpa bini. Mimpi jumpa bini, dia cam khemah, dia angguk. Salahuddin, dia tapih cara tu. Belum dia masuk satu khemah, dia nampak asap keluar. Yang ni awal lagi dia sil kaki rokok, dia kata nak mampu punya puan-puan. Yang mana tahajud tu dia cam, berhadapan dengan Richard the Lionheart, yang mana tahajud baca Quran tu dia letak soft depan. Inilah yang akan mati mempertahankan agama Allah. Mereka itu disebut di siang hari laksana singa yang menerkam musuh. Di malam hari mereka seperti pondan-pondan. Itu pepatah Arab, maksudnya macam pondan. Malam hari teriak mengadu pada Allah, siang hari laksana singa yang menerkam musuhnya. Malam macam pondan, teriak, menangis, minta tolong dengan Allah. Ni duduk depan. Hak mana dia tengok jatuh bawah katil, dia letak belakang sekali. Dia tak duduk depan, dia duduk baris belakang sekali. Dia tahu dah jenis ni gempak sikit, tinggal panah lari. Dia tahu dah. Hak mana dia nampak asap keluar, tu bancuh kopi, tak pi perang dah. Han duduk khemah, han masak Maggi, duduk diam. Tu Salahuddin Al-Ayyubi, menapis tenteranya satu-satu, dan dia memilih tapisannya dengan solat malam. Hebat ya Allah, ya Tuhan, subhanallah, hebat. Tapisan dia solat malam. Yang ini Talut, dia menapis dengan minum air sungai. Maka bila keras sungai, fasharibu minhu illa qalilan minhum, majority meminumnya dengan sepuas-puasnya, illa kecuali qalilan, qalil sedikit, kecuali sedikit daripada mereka yang tak minum terus, dan yang satu ghurfah sahaja. Tak ramai. Daripada 4-5 ribu, ada riwayat sebut tinggal 1,000 lebih, tinggal 2,000. Ramai tak ramai hak minum air sungai. Baik, Allah cerita lagi. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Maka setelah Talut bersama-sama orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang minum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tiada daya lagi berhadapan dengan Jalut dan tentera dia. Dah kenyang perut, larat dah letih. Tu dia, minum yang terlalu banyak. Sebab itu dalam ilmu kesihatan pun begitu. Nak minum banyak belah siang, belah malam kurangkan. Itu dalam ilmu kesihatan. Malahan Imam Ghazali pun sebut, kalau nak mudah bangun tahajud, nak tidur tu jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu banyak air waktu kita nak tidur. Sebab seumpama kata Imam Ghazali, pokok yang kamu siram banyak sangat air dan banyak sangat baja melebihi had, silap hai bulan dia qalu. Ini pandangan Imam Ghazali. Berlebih-lebih sampai hancur
Sampai tak ada ruang dah untuk tunas yang baru membesar tu. Air pi siram sebanyak-banyaknya. Itu contoh Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Makanya tentera yang minum sepuas-puas tadi declare, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Minta maaf lah tuan, dia kata, kami tak larat dah. Mereka nak cross sungai, mereka dah cross, mereka nak pi tu tak larat dah. Lalu ada riwayat menyebut mereka ditinggalkan. Matruk, mereka ditinggalkan. Jom saya ikut lampa duduk sini. Dah aku dah kata, jangan minum banyak, cukup satu tapak tangan. Dah hamba degil, hamba lawan arahan aku. Aku panglima perang. Tu dia Uhud. Langgar arahan Nabi, kalah. Tu bukit pasukan pemanah Jabal Rumah. Tapi sedih ha. Sekarang jadi apa? Bukit pasukan pemanah. Tuan buka YouTube tengok. Saya tengok hari tu. Bukit pasukan pemanah. Lah nak masuk, nak panjat dia 10 rial. Pak Arab ni betul lah. Habis semua dia buat duit. Semua commercialize. Nak masuk, nak panjat Jabal Rumat, lah kena 10 rial. Ada kaunter tiket. La ilaha illallah. Hampa ni lah. Tak cukup ke dengan kerja haji tiap-tiap tahun? Tak cukup ke umrah sepanjang tahun? Tak cukup ke syarikat minyak hampa Aramco? Tu syarikat minyak Arab, Aramco. Tak cukup ke lagi? Pi charge pula nak panjat bukit pemanah, lah kena 10 rial. Ya Allah, buat duit ya kerja hampa. Bukit pasukan pemanah tu berapa kali kita panjat? 97 saya bawa jemaah panjat atas tu, siap bawa bendera. Bendera apa jangan tanya. Bawa bendera nindia angin berkibar. Tu atas bukit tu. Bendera tu dibawa oleh orang Perlis. Perlis dia pun meninggal dah, Haji Sharif nama dia. Almarhum, moga Allah rahmati dia di alam barzah. Dia bawa bendera tu. Hari tu nak pergi Uhud, saya ingat lagi di hotel. Dia jumpa saya, ustaz, batang menyapu dah. Saya kata nak buat apa? Dia kata ada bendera. Bendera apa? Dia tunjuk sempoi. Sempoi. Saya kata nanti kita cari. Pi cari kat lobi hotel, jumpa batang penyapu cantik, bawa terus. Sampai atas tu pasang takbir ramai-ramai, nindia punya kibar. Angin pula tolak. Kemas elok. Turun 4-5 orang isap okok. Hilang semangat. Mangkuk betul lah. Tak payah bayar. Lah kena bayar 10 rial. Saya tengok dalam YouTube kosong. Tak ada orang panjat. Siapa yang nak panjat 10 rial? Kita nak rasalah teh tu. Situlah bukit pasukan pemanah. 50 orang pasukan pemanah dipimpin oleh Sayyidina Jabir bin Abdillah. Orang Ansar. Nabi habaq kat dia, bertahan. Menang kalah kami di bawah, jangan turun. Tengok bila langgar perintah Rasulullah. Tengok bawah Abu Sufyan berterabur, tinggal segala harta. Dia kata menang dah. Turun kena. Langgar arahan kena. Yang bagi arahan Rasulullah, kamu langgar kena. Khalid ibni Walid duk tengok daripada jauh. Kawan panglima perang. Dia pintas elok, dia hentam pada belakang. Semua kita tahu cerita. Nak sebut melanggar arahan kepimpinan, terutama dalam kes berperang, membawa padah. Maka mereka matruk, mereka ditinggalkan. Sebab mereka declare la taqata lana al-yawma.
Hari ni, al-yaum, hari ni, kami tak larat dah. Bijalut, terhadap Jalut, wa junudihi, dan bala tentera dia. Minta maaf tuan, kami tak larat dah. Perut dah penuh dengan ayak. Dengan kuda-kuda melepak. Kuda dah kena gosok gigi. Dengan kuda-kuda melepak. Lalu yang pergi dah tak ramai. Yang pergi dah tak ramai. Daripada 4-5 ribu, riwayat sebut tinggal 2 ribu, 1000 lebih. Bayang yang minum tu punya ramai. Melanggar arahan. Tapi tengok Allah aja. Sambung ayat. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Lalu berkatalah orang-orang yang yakin bahawa mereka akan bertemu Allah. Siapa tu? Yang tak minum langsung dan yang minum ghurfah. Yang minum banyak terlentang dah, tak larat dah, hampa tinggal lah. Arab kata matruk, ditinggalkan. Hampa duduk situ diam-diam, kami pergi. Hampa jawablah dengan Allah kerana melanggar perintah pimpinan tentera. Lalu yang sikit ni berkatalah mereka. Siapa mereka? Allah sebut sifat mereka. Mereka itu golongan mulaqullah. Mereka golongan yang yakin bahawa mereka akan jumpa Allah pada hari kiamat. Apa jalan? Allah akan persoal kita. Itu maksud dia. Apa jalan? Kita mesti bebaskan Baitul Maqdis dari kepimpinan Amaliqah ini. Jalut yang jahat ini. Dahlah badan Jalut tu besar. Mengikut riwayat, tubuh dia gagah, tubuh dia besar. Itu memang puak Amaliqah. Kalau belajar tamadun Islam, puak-puak Amaliqah ni badan memang nala. Kira kalau masuk toilet kapal terbang tak lepas. Badan besar. Yang tu tentera dekat 7,000, 8,000 nak dihadap. Cuba bayang. Dengan kelengkapan pedang, panah, baju besi. Badan dahlah besar. Tapi orang yang yakin mereka bertemu Allah nanti, Allah akan persoal mereka. Mereka kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Allah. Tentera yang tinggal sikit ni, mereka kata apa? Wahai tentera sekalian, kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak kam adada, jumlah. Berapa banyak kumpulan yang qalilah, yang sedikit, ghalabat, dapat mengalahkan kathirah, kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Syarat wallahu ma'as sabirin. Syarat kita sabar. Itu dia. Yang tinggal sikit tu kata yakin dengan Allah. Berapa banyak kumpulan kecil boleh kalahkan kumpulan yang banyak. Waktu ni Rasulullah tak lahir lagi. Allah tunjuk pada kita sedikit mengalahkan yang banyak. Syarat sabar. 313 hadap 1000 Abu Jahal. 313 pun ahli sejarah sebut 307 sahaja. 313 itu yang mendaftar. 6 orang akhirnya menarik diri. Pertama, Saidina Osman menjaga Ruqayyah, anak Rasulullah, sakit tenat. Saidina Osman tidak pergi perang Badar. Daftar dah. Nombor 2, pemangku Perdana Menteri Madinah Abu Lubabah. Satu riwayat sebut Al-Munzir. Dia kena pangku pemerintahan Madinah. Nabi pergi perang. 2 orang, tadi 2. Campur 2 lagi. 4.
dua perisik awal yang tersesat jalan, tak jumpa medan Badar. Waktu tu tak ada lagi Waze, tak ada lagi GPS. Kalau ada senang, tekan aja sampai. Dia bawa belakang rumah orang, mampus. Dah orang cah kita skodeng pula dia. Ni Waze punya pukul. Belakang rumah orang pun dia bawa. 2 dan 4, lagi 2. Jumlahnya 6. Itulah 2 orang yang terbabit dengan hutang piutang. Nabi kata hampa 2 orang tinggal di Madinah, kerja, cari duit, bayar hutang. Jumlah dia 6. Ini pandangan Jeneral Mahmud Shaltut memberikan pandangan, Jeneral Perang Mesir yang beriman kepada Allah. Dia menyebut perkara ini, bagaimana 313 yang sebenar pergi, 307, 6 bertahan di Madinah walau sudah daftar nama. 2 tersesat, 4 bertahan di Madinah, 2 tak jumpa jalan. Maka jumlahnya 6. Kecil lah. Tapi mengalahkan Abu Jahal yang jumlahnya 1000 orang. Tu janji Allah. Apa Allah nak? Sedikit kuantiti tapi kualiti. Allah tak pandang jumlah. Jumlah banyak, berkualiti, okeylah. Jumlah sikit, kuantiti tak banyak, tapi berkualiti, tu Allah hendak. Itulah tentera Talut. Sedikit mengalahkan yang banyak. Syarat, wallahu ma'as sabirin. Sabar menghadapi musuh. Ini janji Allah. 307 bedal Abu Jahal kalah. Tawanan 70 orang musyrikin. Tawanan 70 yang mati belah musyrikin pun dekat 80 orang. Itulah cerita menarik. Allah, hai tuan-tuan, jiwa Rasulullah, tuan-tuan. Antara tawanan, dah sebut sikit, saya sebutlah. Nak sebut jiwa seorang Rasul. Antara tawanan Badar, pertama 2 orang kena mengena dengan Nabi. Tawanan Badar. Pertama pakcik dia, Saidina Abbas. Abbas ni waktu tu belum Islam. Saidina Abbas anak paling kecil, bongsu Abdul Muttalib. Dia paling last. Dia dengan Nabi jarak umur 3 tahun. Maka Nabi minta izin dengan sahabat sebab ada tawanan yang dibayar. Nabi kata, boleh tak lepaskan pakcik saya? Sahabat kata tak apa. Maka Abbas dibebaskan balik ke Makkah tanpa bayar. Seorang lagi, ini ujian, Abul As. Siapa dia Abul As? Ar-Rabi'. Abul As suami kepada Zainab. Zainab anak sulung Nabi. Zainab masih di Makkah waktu tu. Belum pergi Madinah lagi. Zainab masih di Makkah. Tuan-tuan, satu riwayat menyebut begitu. Bagaimana Zainab dapat tahu laki dia jadi tawanan menantu Nabi lah. Hoi, menantu jadi tawanan. Tadi pakcik boleh gagah lagi. Ni menantu Syekh Henu. Menantu rapat tu. Menantu lelaki. Menantu perempuan lain lah. Menantu lelaki. Dia Syekh Hen dengan kita tu. Jangan main-main. Satu hubungan yang rapat. Boleh seokok sekali. Menantu dengan pak mentua tu. Lawan seokok. Mampus. Lawan tikan nombor ekor. Pak mentua masuk. Keluar. Menantu pula masuk. Jahanam lagu tu. Apa jadi tuan-tuan? Ni jiwa Nabi. Mengikut pandangan almarhum Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, bagaimana Zainab, kita ada kitab Mutawalli Sya'rawi, ada kitab dia. Bagaimana Zainab radhiyallahu anha telah membayar tebusan Abul As, laki dia. Dia kirim seseorang. Dia kata, pergi jumpa ayah aku Rasulullah.
ni ada barang, hang bagi kat dia. Cakap dekat dia, tebusan laki aku. Sahabat ni pun pacu kuda, pergi jumpa Rasulullah, bagi barang tu. Dia tulis surat, ada sedikit catatan nota. Buka-buka, Nabi tengok loket kalung yang dipakai oleh Zainab, di mana Nabi tahu kalung tu dihadiahkan oleh Sayyidatina Khadijah di hari perkahwinan Zainab. Allah, tuan tak cing tuan. Nabi tengok-tengok tu, Allah, Nabi kata, kalung tu Zainab diberi oleh ibu dia Khadijah. Nabi tahulah isteri dia. Kalung tu diberi di hari perkahwinan Zainab dengan Abul As. Lalu adalah nota, kata ayah, inilah tebusan saya, kalung. Allah. Nabi kata dekat sahabat, hang pacu kuda, hang patah balik Makkah, hang pulangkan balik kalung ni. Abul As, hang balik ke Makkah, dan suruh bini hang Zainab datang ke Madinah. Nabi tak paksa dia memeluk Islam. Dia kafir. Waktu tu belum turun hukum berpisah sebab iman belum. Abul As pacu kuda sampai di Makkah, panggil semua yang masih hidup. Abu Jahal mampu dah perang Badar, panggil semua di Darun Nadwah. Abul As kata, mulai hari ni aku bersama Muhammad. Lalu dia ambil isteri dia Zainab, pacu kuda, terus ke Madinah, mengucap 2 kalimah syahadah. Ni cerita perang Badar. Touching sungguh bila Nabi tengok kalung Sayyidatina Khadijah, isteri yang Nabi hilang, dia meninggal di bumi Makkah, dan kalung tu hadiah Khadijah kepada Zainab di hari perkahwinan. Ini secebis daripada jiwa Nabi yang cukup lembut. Ya Allah, ya Tuhan, dalam keadaan itulah Badar sedikit mengalahkan yang banyak. Syarat dia satu, wallahu ma'as sabirin. Sabar menghadapi kerenah musuh. Sabar walau jumlah tak banyak, tetapi ada kualiti. Ahli-ahlinya diikat dengan usrahnya, dengan tamrinnya macam-macam. Ahli-ahlinya bangun rajin solat malam, insya-Allah. Ahlinya kaki zikir, ahlinya kuat bersolawat ke atas Rasulullah, insya-Allah. Tuan-tuan percayalah, yang sedikit akan mengalahkan yang banyak. Tapi tengok mereka kata biiznillah, paut Allah, bukan kita. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Allah jangan tinggal. Jangan tinggal Allah. Kita usaha je, yang bagi kemenangan Allah. Pegang Allah, jangan tinggalkan Allah. Jangan rasa kita hebat, jangan. Jangan tuan-tuan. Kita tak ada apa melainkan belas kasih daripada Allah, bantuan, rahmat, pertolongan Allah, musuh dikalahkan. Jangan rasa kita hebat. Na'udzubillah. Itu sifat iblis. Na'udzubillah. Merasa kita hebat. Na'udzubillah. Maka diikat dengan biiznillah, dengan izin Allah jua. Hujung ayat, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat seterusnya, walamma barazu bijaluta wa junudih qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. InsyaAllah saya sambung 250 dan 251
InsyaAllah. Panjang usia bulan hadapan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dalam kita memahami bahawa patuh kepada kepimpinan selagi tidak menyanggahi Allah dan Rasulnya adalah wajib. Terutama kepimpinan dalam bentuk jamaah atau kepimpinan tentera ke apa, selagi arahan dikeluarkan tidak menyanggahi Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Pegang ucapan Saidina Umar, tidak ada Islam kecuali adanya jamaah. Tidak ada jamaah kecuali adanya kepimpinan. Tidak ada kepimpinan kecuali adanya kepatuhan. Itu ucapan keramat Saidina Umar. Islam, jamaah, kepimpinan, kesetiaan, kepatuhan. Ini Umar sebut. Barulah cantik jadinya Islam itu, sebab tidak bercanggah dengan perintah Allah. Bila bercanggah, haram, tidak boleh ikut. InsyaAllah 250 dan 251. Wa ilal liqa fi syahril ati insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.